Macam ni dia kata walaupun saya dah off bunyi tu, bila saya lock kereta tetap juga bunyi horn. Okay, jom Kimi tunjuk. Mungkin ada punca-punca seperti ini. Okay, first kali pergi setting, cari dekat sound. Okay, kalau macam ni, kalau scroll bawah cari kat sound, cari dekat car lock notification. Kita jangan on, kita off kan. Kita off car lock notification ni, kita off. Okay, jom kita lock. Bila kita lock, dia takkan bunyi. Okay, dia tak bunyi So kita unlock balik, melainkan pintu kita tak rapat. Okay, contoh pintu tak rapat, lepas tu kita lock. Okay, dia akan bunyi lah. Kadang sebab pintu tak rapat je, dia akan berbunyi. Tu pun boleh jadi punca tu, sebab pintu kita tak rapat, dia boleh akan bunyi horn jugalah. Ataupun kita dah pintu kita dah pasti bonet depan dan belakang tu rapat semua, dan kita lock pintu dan masih ada bunyi on, Kimi boleh suggestkan pergi Proton Service Center, minta diorang reset balik sistem tu. Itu je cara final dia. So semoga manfaat lah video yang Kimi share ni. Itu saya Kimi boleh bantu. Dan sekiranya jelas, mintalah komen jelas. Yang mana belum follow, belum subscribe, mintalah follow dan subscribe. Dan like video Kimi ni. Sekiranya anda ingin membeli kereta Proton ataupun nak trade in kereta lama dan ambil kereta Proton baru, bolehlah anda contact Kimi. Nombor Kimi ada dekat bio Kimi. Boleh tengok dekat bio Kimi lah. Okay, sampai sini saja video Kimi. Kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.